Korang pernah dengar orang camping? Tapi bukan kat hutan, bukan kat pantai tapi dalam rumah sendiri Okey, cerita ni pelik sikit lah kan. Ceritanya jadi kecoh waktu orang lain masih tidur lah. Lebih kurang jam 3.30 pagi, pegawai JAINJ singgah sebuah rumah untuk buat pemeriksaan. Suasana rumah waktu tu sunyi lah, lampu sama-sama kan, pintu depan pula tak berkunci kan. So masuk ke ruang tamu kan, terus nampak sesuatu yang tak biasa nampak, iaitu bukan sofa, bukan tikar, tapi sebuah kemah. Mula tengok tak ada siapa-siapa, tapi lama kemudian seorang lelaki dan perempuan keluar. Tapi bila disemak, lelaki tu duda dan perempuan tu anak dara. Kedua-duanya dalam lingkungan umur 40-an lah. Mereka ni bukannya suami isteri dan juga bukan mahram. Dalam kemah pula tu, dan keadaannya lengkap lah macam hotel. Siap ada alas tidur, ada bantal, ada selimut dan juga set pakaian lelaki dan perempuan. Dan yang buat kes ni makin berat, sebenarnya ni bukan soal kali pertama lah. Mereka adalah beritahu rancangan nak berkahwin kan, tapi masih tak ada sebarang permohonan nikah yang sah pun. Akhirnya kedua-duanya ditahan dan ditangkap atas disyaki berkhalwat lah. Ini bukan soal pasal kemah lah, ini pasal batas kan. Selagi belum kahwin, selagi belum sah, niat baik tak menghalalkan cara. Salah tetap salah walaupun tak ada siapa nampak. Kalau niat betul, buatlah cara yang betul. Sebab bila terbongkar nanti, maruah keluarga pun akan jatuh sekali tau. So kalau korang setuju, like video ni. Aizudin Samni, Ideas That Move Malaysia Forward.